Saya sendiri melihat dalam seminggu ini banyak sahaja video-video kononnya orang dah pergi ke bulan, dia buka kedai di bulan menggunakan generative AI, VO3. Tuan-tuan dan puan, Hawana 2025 mengangkat tema kewartawanan era baru, keseimbangan AI dan etika. Hari ini kita disajikan dengan teknologi yang tidak memerlukan peralatan yang terlalu canggih. Malah dengan pengkomputeran awan ataupun cloud computing, banyak daripada keupayaan terutama untuk menghasilkan video dalam bentuk AI boleh dilakukan dengan handphone masing-masing. Jadi seharusnya rakan-rakan wartawan membantu untuk masyarakat mengemudi soalan-soalan yang begitu penting mengenai adab, etika, kesesuaian kita menggunakan aplikasi dan juga teknologi-teknologi baru. Apakah maknanya terutama buat syarikat-syarikat dan organisasi media yang berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuk juga aspek ekonomi. Saya harap Hawana 2025 akan menjadi wadah dan wacana di kalangan para wartawan dari dalam negara dan juga luar untuk melihat bersama perubahan-perubahan yang sedang melanda bukan hanya Malaysia, malah seluruh dunia.